dengar katanya Terengganu ni negeri paling bahagia sekali. Mu tengok mu tengok. 1, 2, 3 pakat kita mari ganu. Okey, kita dah dengar dari Ahmad video ni. Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, selamat datang ke channel Akhir Hamizan, insyaAllah. Hari ni saya nak share dengan korang bagaimana keadaan di Museum Terengganu. Kita ada dekat Terengganu, Kampung Losong. Jadi kita berada di Museum Terengganu dan Alhamdulillah kita dah dapatkan tiket ke Kampung Budaya Terengganu. Ada apa kat dalam ni, kita akan pergi tengok. Jadi harga sangat murah. Tengok, tiket untuk dewasa RM5 saja. Tiket untuk kanak-kanak RM2 saja. Masya Allah. Jom kita tengok apa kat dalam. Di sini dengan hanya RM5 kita dapat menyaksikan tamadun Melayu Islam yang sangat luar biasa. Okey, bila masuk saja ke Kampung Budaya Terengganu, pertama sekali kita akan jumpa pintu gerbang dan kita akan masuk ke galeri pelayaran dan perahu besar. Masya Allah, boleh tengok kat sebelah sana. Masya Allah, tempat ini milik Haji Long dan Haji Su, yang mana kapal ni dulu dibina tahun 1946 selepas pendudukan Jepun, dan first pelayaran mereka adalah menuju ke Thailand untuk bisnes garam. Sampailah pada 1982 terhenti proses pengambilan garam, dan kemudian dijual kepada pihak Museum Terengganu. Dan inilah keadaan kapal yang sudah beratus tahun, insyaAllah, yang sudah hampir 2 abad ni. Jadi kita boleh tengok masih kuat dan kukuh. Betapa dahsyatnya teknologi perkapalan yang dimiliki oleh orang Melayu kita. Okay, jadi daripada kapal kita bergerak bersama dengan isteri saya, dengan Hawa Takia, dan tu seorang lagi. Dan bayangkan kita berada di suasana kampung. Sebelah kita sungai. Masya-Allah, Sungai Terengganu memang dapat hilangkan sedikit kepenatan kita. Beginilah keadaan suasana jeti satu ketika dahulu. Masya Allah, sangat menenangkan. Berada di mana? Jeti, rumah nelayan. Dan ini di jetinya. Dan sebelah belakang Kak Awa, sungai apa? Muara. Sungai Terengganu. Sungai Terengganu, Masya Allah. Macam inilah keadaan jetinya, Kak Awa. Dia orang dulu beraktiviti. Di keadaan di sekitar jeti lama Kampung Nelayan. Masya Allah, besar betul lah. Kita berada di jeti dan rezeki dapat berjumpa dengan biawak. Masya Allah, besar betul biawak ni. Dan sekarang kita ke demonstrasi goreng pisang. Goreng kepung. Kita buat demonstrasi goreng kepung pakai pasir. Dia sebenarnya cara orang nelayan dululah. Sebab ni checkpoint rumah nelayan. Cuma rumah tak ada masuk ni. Sebab ada nak baiki sikit. Ada rumput-rumput sikit. Ni rumah, keadaan rumah nelayan dulu kan? Dia adalah ada tikar rumah nelayan dulu. Sebenarnya rumah ni dah dibina dekat kampung budaya ni lah. 1984 dah. Sudah usia 31 tahun dah lah. Ni? Ni. Masya Allah. Jadi
biasalah sebab dia bukan tempat dia. So Ya. dia sepatutnya kawasan pantai. So cepat sikit nak anak-anak. Faham. Tapi kalau kita tengok pada pembinaan dia pun kita tahu dia adalah rumah rakyat biasa. Sebab nelayan ni pendapatan tak berapa banyak. So dia bina rumah sendiri menggunakan bahan semula jadi. Contoh macam lantai daripada kayu nego, kalau lantai tu daripada kayu gelam ada, kayu tembusu ada, atap pula daripada daun nipah lah. Okay, untuk aktiviti kat sini kita akan buat demonstrasi dengan kapal pakai pasir. Sebab orang dulu menggunakan pasir untuk masak. Tapi untuk makanan kering saja. Contoh kat sini saya guna keropok-keropok ni lah. Okay, untuk pasir pula. Nampak tak? Mainlah tengok. Okay, untuk pasir ni kita akan ambil pasir pantai atau pasir sungai. Tapi pasir tu kita ambil pasir dalam air. Sebab apa dalam air? Sebab dia dah bersih semula jadi. Kita nak make sure dia betul-betul bersih lah. And then lepas ambil tu kita akan basuh sampai dah betul-betul bersih. Nampak tak? Oh, basuh dulu kak? Kita basuh nak bagi dia betul-betul bersih. Nampak tak? Sekejap je kan? Sebab apa? Sebab dia dah betul-betul panas. Kalau dia betul-betul panas, sekejap dia kembang. Dah set dah. Masya Allah. Sekejap je. Tapi lagi sedap sudahnya. Sebab apa? Sebab dia lagi kuat rasa ikan dia. Dia lagi rangup lah. Dia nak rasa boleh rasa sekejap panas sikit. Nampak macam tak panas je. Nampak dia tak panas kan? Oh. Rasa dulu panas ke tak? Dia nak lebih panas sikit. Panas juga. Cuba rasa. Sedap. Dia lagi kuat rasa ikan dia kan. Dia lagi rangup. Sebab tak ada minyak. So selain berkopok, makanan kering lah. Contoh ikan kering, ikan bilis, kacang-kacang. Kalau nak salah faham, buah berangan. Buah berangan. Oh ya. Banyak orang buat ni. Goreng pakai pasir. Ataupun buah binjai. Okey, tahu. Kat dia tu kan. So caranya sama lah. Sebab zaman dulu memang tak ada minyak. Kalau dulu dia proses sendiri minyak, dia gunakan kelapa. So nak proses daripada kelapa nak ada minyak memang sangat rumit. So dia buat alternatif. Dia tanya, lepas tu kalau macam ikan macam mana? Ikan dia akan bakar. Dia akan bakar. So makanan kering guna pasir. Minyak ada tapi dia berjimat lah. Apa dah mahal sekarang. Betul. Masuklah pada tahun 80-90 baru dah ada minyak sawit. Itu pun tak berkembang sepenuhnya lagi. So lada sawit pun tak banyak lagi masa tu. Baru kita start makin banyak lah sekarang. Sekarang berjalan lagi. Okay, depan ni dekat bangunan putih tu bawah kita ada galeri perikanan. Sudah ada barang-barang perikanan lah korang tengok. Kalau belakang ni, sini sampai belakang sana tu ada beberapa bilik penangkap. Kalau nak tengok apa boleh dekat sini lah. Kalau nak buat aktiviti, story je kat rasanya tu kita ada lagi 5 rumah. Yang tu semua rumah dah 100 lebih umur dia. 100 lebih tahun. Ya, rumah asal memang kita ambil dari tempat asal kita bawa ke sini. Dan setiap rumah tu kita ada aktiviti lah. Ada permainan tradisional, ukiran kayu, anyaman semua boleh cuba juga. Nak ramai boleh ada congkak dengan damaji. Nak main pun boleh. Bayangkan rumah ni dibina dari tahun 1994 dan sekarang kurang lebih 32 tahun umurnya, insya-Allah. Dan bayangkan rumah-rumah warga Marhen dulu. Tiangnya ni daripada kayu gelam. Kemudian yang sebelah atas ni daripada anak kuak. Dan inilah keadaan rumah ni, masya-Allah. Masih tahan, kuat sekarang. Dah 30 tahun lebih. Ini gambaran rumah nelayan. Orang-orang nelayan, warga-warga nelayan yang dulu bekerja tangkap ikan, dan ini keadaan rumah mereka. Okey, kita tengok keadaan rumah orang-orang dulu, orang-orang nelayan dulu. Inilah beberapa contoh kapal-kapal, perahu-perahu yang mereka gunakan. Jadi perahu ni banyak digunakan oleh orang asli dan dibuat daripada kayu kulit meranti dan diikat dengan tali, dengan akar kayu dia. InsyaAllah diikat dengan rotan. Jadi dia punya batang ni daripada kayu, kemudian diikat dengan kulit meranti, insyaAllah. Dan keadaan sampai sekarang masih boleh digunakan, masih kukuh lagi. Sekarang mungkin tenggelam lah kot insyaAllah. Tapi inilah keadaan dia, masya-Allah. Okey, dan ini adalah perahu jalur. Antara kenderaan air terawal yang dibina oleh manusia untuk tujuan pengangkutan. Dan dia mula berkembang, diambil dari sebatang kayu, dikeruk dan digunakan sebagai transportasi. Kita tengok satu lagi perahu.
perahu jokong. Perahu jokong ni dia lebih besar daripada perahu jalur dan sama juga yang dibawa sampai ke tengah laut dan digunakan untuk tujuan pengangkutan. Masya-Allah. Jadi hebat. Orang dahulu memikirkan bagaimana cara mereka nak survive. Bawa sana. Jom, jalan. Okey, dan ni perahu kajangan. Teksi orang dulu-dulu ni bang. Naik atas ni kan, bawa barang, bawa orang. Masya-Allah, tabarakallah. Okay, di Kampung Budaya ni rumah pertama kita. Ni rumah bujang berserambi atau rumah tele. Bahkan rumah ini didaftarkan sebagai warisan kebangsaan tahun 2005, insya-Allah. Dan jom, tadi kata akak tadi akan ada aktiviti di atas ni, so jom kita tengok. Besar kan rumah orang dulu? Insya-Allah. Lopang bawah. Tapi selesa kan? Oh. Aduh. Meriah sikit. Dalam kena lebih kurang gitu lah. Ini Pulau Balang Terengganu. Ini yang hijau ni. Sekarang kita nak pilih songket. Okay. So, Matching. Sorry. Tak apa. Masya Allah, anak Umi. Damai. Dia boleh dilarang siapa. okey. Siapa yang ziarah ke sini, jangan lepaskan peluang untuk mencuba menggunakan busana Melayu lama dengan hanya sewa serendah RM3 sahaja. Satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan, masya-Allah. Okey, jadi bila siapa berkunjung, kalau you all berkunjung ke rumah budaya Muzium Terengganu, di untuk solat ada masjid. Jadi masjid dan kita tengok kat sini. Allah. Ada telaga. Air telaga, masya-Allah. Masih guna telaga Suriram, bukanlah. Jom kita duduk kat sana. Assalamualaikum. Ada orang tak? Kita nak masuk rumah limas Belanda. Masya-Allah. Ni adalah ruang tamu terbuka lebar dan rumah orang dulu-dulu. Tingkap mereka sebesar-besar. Kenapa? Untuk memastikan airflow dalam keadaan yang bersih. Jadi airflow rumah sangat penting untuk menjaga kesihatan dan mood penghuni rumah. Kita tengok seni binanya. Ini ada beberapa artifak yang kita boleh tengok, ada banyak. Dan kalau kita ke belakang, ni sereka dulu pakai arang. Masya-Allah, tak arang ni bahasanya. Ini keadaan dapur. Ini pengisar tak? Ini pengisar ni letak Kacang. dan kita boleh giling dia sampai hancur. Masya-Allah. Ini ada beberapa perabot dan juga barang-barang dapur. Siapa tak tahu ni apa? Ini untuk parut kelapa, terkukuran kelapa. InsyaAllah. Banyak lagi tak? Tapi tengok boleh santai dalam rumah. InsyaAllah. Batu belah ni kecil lah. Kalau kita nak buat poster yang macam adik tu kan panjang sikit. Tak nak Di Rumah Budaya Terengganu
bukan hanya kita dapat melihat keadaan rumah yang sangat luar biasa, tapi kita juga dapat bersama-sama mempelajari kraft tangan yang ada disediakan berbeza di setiap rumah. Bahkan ia satu pengalaman yang menyeronokkan dan luar biasa, kerana anak-anak kita dapat mempelajari satu ilmu yang dia tidak dapat pelajari di sekolah. Ini kalau nak belajar buat batik pun ada. Dan tahu tak ni apa? Ini adalah tempat simpanan padi. Orang dulu-dulu simpan padi di satu tempat macam ni. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi di rumah sana kita belajar anyaman. Di rumah sini kita belajar mengukir pula. Masya-Allah. Nampak macam senang lah Abang boleh explain sikit ke abang tengah buat apa ni? Kita dalam proses untuk buat ukiran lah. Teknik ukiran layang lah. Ukuran layang. Ukiran ni dia banyak teknik. Contoh yang ada teknik ukiran tembus tembus. Yang tembus tembus tu. Oh, tembus tu bawah belakang dia. Ya. Yang ni ukiran separuh timbul. Yang ni ukiran layang lah sama yang saya. Oh, okey. Jadi dia seolah-olah berada di dalam lah. Ni timbul tu yang ni dipanggil separuh timbul. Oh, separuh timbul. Yang ni tembus tembus. Ini tembus. Oh, masya-Allah. Biasanya dia akan ada tempat-tempat yang sesuai lah untuk kalau kebiasaan kalau rumah-rumah tradisional dia akan buat hantain ini untuk lubang peraudaraan lah. Sebenarnya dia pun antara salah satu revolusi dari pembinaan rumah juga. Dulu orang buat bagi nampak bentuk saja. Tapi dia nak lagi nak menambahkan lagi cantik, dia akan tambah pula bentuk bunga. Okey. Baru lah. Seni, lebih pada seni bang. Ya. Masya-Allah. Lagi apa? Yang nak hias rumah lah. Macam yang teknik ni biasanya kita akan buat dekat pada pintu lah. Ni. Kalau rumah dulu-dulu kan dia buat kat pintu rumah. Mari ke kan? Sekarang ni kita banyak buat hiasan dinding lah. InsyaAllah. Pegang busur ni kena lurus lah. Yang duduk kena miring. Lepas tu pastikan yang ganjil ni warna dia duduk ke sebelah kita pegang ni. Kiri kiri lah. Okey, dan duduk miring. Jari satu dekat atas, dua dekat bawah. Tarik sampai ke pipi. Lepas tu dah dapat target. Lepas. Masya-Allah. Dah pandai? Abang kata Uncle dah pandai. Kita cuba. Alhamdulillah, hasil latihan. Dua masuk, masya-Allah. Ini hasil hawa, insya-Allah. Kat sini Abu Zar. Okey, alhamdulillah kita dah menghabiskan tour kita di kampung budaya, masya-Allah. Tadi kat Abu abang main apa tadi? Main mana? Mana? Memanah. Macam mana? Mudah tak memanah? Aku dapat banyak strike banyak point. Abang Abuzar okey. Okey, Umi okey. Okeylah juga. Belajar. Masya-Allah. Okey, jadi kita nak ke museum tapi asalnya tak sempat nak ke museum. Sekarang pun dah pukul 3. InsyaAllah, tapi sangat best kampung budaya. You all kena mari, pakak mari, insyaAllah. Okey, alhamdulillah, terima kasih sebab ikut tonton video ni sampai habis. Jadi pakak mari kita ziarah, melihat kebudayaan orang Melayu kita dulu dan bagaimana Islam berkembang di museum yang berada di belakang saya, masya-Allah.
Okay, sampai jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dan Alhamdulillah hari ini kami dapat mempelajari satu ilmu yang baru, iaitu betapa berharganya warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jaga ia sebaik mungkin, kerana itulah identiti dan harga diri yang perlu kita pertahankan. Sampai jumpa di video seterusnya. Okey, kita nak video ni.